Dari dulu saya pernah perasaan yang kadang-kadang ibu bapa ni pun dia kata takut anak dia pasal keselamatan, kadang-kadang akademik terjejas. Tapi sebenarnya ARKRM ni bagus. Dia tak mengacau pun akademik sebenarnya. Sebab biasanya kat sekolah kan ada kalau untuk camping apa semua tu kan, kat sekolah biasa memang akan buat camping co-curricular setiap badan pakai uniform. Kat situ dia boleh masukkan dalam ARKRM. So itu di bawah jagaan sekolah. So bila budak yang join tu, dia boleh rekodkan dalam sistem. And then ARKRM ni kadang-kadang ibu bapa ni dia kurang faham tentang kepentingan ARKRM ni. Dia jadi macam apa sebenarnya, dia macam apa benefit untuk anak-anak dia join. Tapi sebenarnya banyak. Dia boleh memimpin kepimpinan, so dia boleh lead aktiviti-aktiviti kat sekolah. Kadang-kadang ibu bapa tak tahu benda tu.